Assalamualaikum dan hai adik-adik semua. Hari ni kita nak jadi macam penjelajah. Tapi kita tak perlu pergi jauh-jauh pun. Kita nak jelajah sesuatu yang paling menakjubkan dan paling dekat dengan kita. Tahu tak apa dia? Badan kita sendiri. Wow, mesti seronok kan? Jom kita mulakan pengembaraan kita sekarang. Cuba bayangkan, waktu petang, seronoknya dapat main lari-lari dengan kawan-kawan kan? Kejar bola, main aci kejar. Tapi kadang-kadang, bila kita tengah syok berlari tu, gedebuk. Alamak, terjatuh pula. Aduh, mesti sakit sikit kan? Tapi, yang hebatnya, selalunya kita boleh bangun balik dan sambung main. Pernah tak adik-adik fikir sekejap? Kenapa ya badan kita boleh berdiri tegak macam ni? Kenapa kita tak lembik macam sotong? Apa agaknya yang ada kat dalam badan kita ni yang bagi kita kekuatan untuk berdiri, berlari dan melompat? Baiklah, jawapan untuk soalan tadi, rahsia pertama kita ialah rangka. Cuba sebut sama-sama dengan cikgu, rangka. Bagus. Rangka ni adik-adik, dia macam satu bingkai yang kuat yang tersembunyi kat dalam badan kita. Dialah pelindung hebat kita. Tada! Inilah dia rangka kita. Cuba tengok betul-betul. Dia ada banyak tulang yang bersambung-sambung. Kat bahagian paling atas, kita ada tengkorak untuk kepala kita. Lepas tu, kat dada ada tulang rusuk. Kat belakang pula ada tulang belakang yang panjang. Dan mestilah tulang untuk tangan dan kaki kita. Semua tulang ni bekerjasama macam satu pasukan yang hebat. Setiap bahagian rangka kita ni ada tugas istimewa tau. Tengkorak kita, contohnya, fungsinya macam topi keledar. Sangat-sangat keras sebab dia nak jaga otak kita yang penting tu. Tulang rusuk kita pula, dia macam sangkar keselamatan. Dia peluk dan jaga jantung dan peparu kita. Hebat kan ciptaan Tuhan? Tengok adik ni. Pandai dia. Dia pakai topi keledar bila naik basikal. Topi keledar ni lindungi kepala dia dari luar. Sama macam tugas tengkorak kita yang lindungi otak kita dari dalam. Jadi, adik-adik kena ingat ya, kalau nak main basikal ke, skuter ke, jangan lupa pakai topi keledar. Keselamatan tu penting. Cikgu ada satu lagi soalan. Cuba adik-adik bengkokkan siku, cuba gerakkan jari. Boleh kan? Tapi, kalau tulang kita ni keras, macam mana pula kita boleh bengkok-bengkokkan badan? Macam mana agaknya ya? Rahsianya ialah sendi. Jom kita tengok kawan kita, Ravi. Alahai, kesiannya Ravi. Tangan dia sakit. Jadi, doktor kena letak anduh. Cuba perhatikan tangan Ravi tu. Lurus je kan? Dia tak boleh nak bengkokkan siku dia langsung. Kenapa ya? Ravi pun mesti tengah tertanya-tanya. Aduhai, kenapalah tangan saya ni rasa kaku, tak boleh bengkok langsung? Sebenarnya, kain anduh tu menghalang tulang-tulang dia daripada bergerak. Sebab tu dia rasa macam tu. Inilah dia jawapannya. Sendi. Sendi ni macam engsel kat pintu rumah kita. Ia adalah tempat dua tulang bertemu. Dan dialah yang bagi kita kebenaran untuk bergerak. Sebab ada sendi, kita boleh melambai, menari dan membongkok. Kalau tak ada sendi, badan kita akan jadi kaku macam patung. Okey, bagus. Sekarang kita dah kenal rangka dan sendi. Tapi, rangka kita ni perlukan tenaga kan? Sama macam kereta, perlukan enjin untuk bergerak. Jadi, apa enjin dalam badan kita? Jom kita kenal pula jantung. Inilah dia jantung kita. Cuba sekarang, semua orang letak tangan kat dada sebelah kiri. Boleh rasa tak? Ada sesuatu yang berdegup? Dup-dap, dup-dap. Itulah jantung kita. Dia adalah otot yang paling rajin dalam badan. Dia bekerja siang dan malam, mengepam darah, sampaikan masa kita tidur pun dia tak berhenti. Subhanallah, hebatnya. Okey, jantung kita pam darah. Tapi, darah tu apa? Dan dia pergi mana? Cuba bayangkan, darah ni macam lori penghantaran. Dia bawa semua benda-benda penting ke seluruh badan kita. Dan dia lalu ikut jalan raya khas yang dipanggil salur darah. Lori penghantaran darah ni ada dua tugas utama. Pertama, dia hantar barang-barang baik yang badan kita perlukan. Contohnya macam oksigen yang kita sedut bila bernafas dan juga zat-zat dari makanan yang kita makan. Lepas dah hantar semua barang baik tu, dia akan kutip pula sampah, iaitu benda yang badan kita tak nak, macam karbon dioksida. Perjalanan darah ni ada jadual tau, sangat teratur. Macam ni ceritanya. Mula-mula, darah akan pergi ke peparu untuk ambil oksigen yang segar. Lepas tu, jantung kita yang kuat akan pam darah yang penuh oksigen ni ke seluruh badan. Kemudian, badan kita pun gunalah oksigen tu untuk jadi kuat. Bila dah guna, akan ada sampah karbon dioksida. Akhir sekali, darah akan kutip semua sampah ni, bawa balik ke jantung supaya jantung boleh hantar ke peparu untuk kita hembus keluar.
Cuba tengok gambar ni. Kenapa ada warna merah dengan biru ya? Senang je nak ingat. Yang warna merah tu, itu lori darah yang tengah bawa banyak barang baik, iaitu oksigen. Yang warna biru pula, itu lori darah yang tengah bawa sampah, karbon dioksida untuk dibuang. Jadi warna tu tolong kita faham perjalanan dia. Wah, hebatnya badan kita ni kan. Kita dah belajar pasal rangka pelindung. Kita dah belajar pasal jantung yang tak pernah penat. Sekarang, sampai kita ke bahagian yang paling penting. Macam mana kita nak jaga badan kita ni supaya dia sentiasa sihat dan kuat? Pertama sekali, untuk jaga rangka kita, ingat pesan cikgu ni ya, setiap kali naik kereta, tak kisahlah dekat ke jauh, kita mesti pakai tali pinggang keledar. Bunyikan klik tu. Tali pinggang ni akan peluk dan lindungi tulang kita kalau jadi apa-apa. Yang kedua, untuk jaga jantung kita pula. Adik-adik suka main kan? Tahu tak, setiap kali kita berlari, melompat atau berbasikal, sebenarnya kita tengah bagi jantung kita bersenam. Senaman ni akan buat otot jantung kita jadi lagi kuat. Jadi, jom kita rajin-rajin bergerak. Mesti jantung kita gembira. Dan yang ketiga, tentulah makanan. Makanan ni macam minyak untuk enjin badan kita. Kalau kita isi dengan minyak yang bagus macam buah-buahan, sayur-sayuran, enjin badan kita akan sehat dan kuat. Tapi kalau kita selalu sangat makan makanan ringan atau minum air manis, lama-lama enjin badan kita boleh rosak. Jadi, jom kita pilih makanan yang berkhasiat ya. Jadi, ingat tau, rangka dan sistem peredaran darah kita ni, mereka macam kawan baik. Mereka bekerja sebagai satu pasukan yang tak boleh dipisahkan. Rangka kita lindungi jantung. Jantung kita pula hantar makanan kepada tulang melalui darah supaya tulang jadi kuat. Mereka saling tolong-menolong setiap saat. Badan kita ni satu anugerah yang sangat istimewa. Dia bekerja tanpa henti untuk kita. Jadi, sebelum kita tamat, cikgu nak adik-adik fikirkan satu perkara. Apakah satu benda sihat yang adik-adik boleh janji nak buat bermula hari ini juga untuk cakap terima kasih pada badan kita? Mungkin nak minum lebih banyak air kosong atau mungkin nak ajak ibu ayah jalan-jalan kat taman petang ni. Fikirkan ya, jaga diri elok-elok semua.